Memberi kesan yang baik bagi kami di KPWKM, terutama sekali JKM. Tadi saya mendapat taklimat mengenai status terkini mengenai apa yang berlaku di sini, dan saya nak ambil peluang ini mengucapkan terima kasih dulu kepada mereka yang telah membantu banyak bekerjasama dengan kami, terutama sekali Kerajaan Negeri Selangor. Kita ada Petronas, kita ada Yayasan Samdabi, ramai NGO mereka yang individu yang telah membantu juga, dan Jawatankuasa Masjid. Sama-samalah kita ucapkan banyak terima kasih kepada mereka di atas kerjasama yang begitu baik sekali. Sebenarnya ramai lagi mungkin saya tak sebut di sini. Anyway, saya tunggu soalan dari Berapa ramai mendapatkan bantuan kaunseling setakat ini? Kalau tadi 353 mendapat kaunseling. Jadi daripada kaunseling itu di PSSS kita dapat mengetahui dari findings kita dapat mengetahui apa yang mereka perlukan. Jadi dari situ kita telah menyantuni mereka mengikut keperluan, lebih kepada keperluan individu tau. Dia bukan keperluan secara menyeluruh lagi. Sebab individu tu ada juga yang memerlukan handphone kerana keperluan terlalu terdesak. Jadi walaupun kita tak bagi kepada semua, tetapi mengkaji keperluan masing-masing. Dan yang interestingnya ada juga memerlukan air purifier sebab anak autistik. Jadi kita bagi juga, dan ada juga yang baru bersalin perlukan nursing bra macam tu. So these are individual needs. Dan oleh kerana mereka telah bercakap dengan kaunselor kita, pening kepala lah apa because of tension lah. Jadi meminta meminta minyak angin, minyak kapak. Specifically minta minyak kapak. Dan yang lain itu lebih kepada keperluan asas yang kita beri, diaper semua tu kita beri. Dan maybe of the 300 plus cases that have been counselled so far, are there any breakdown you can give of how many have severe trauma or any PTSD from that? A few ada severe trauma. Just put one case satu kes di mana anak ni dia ibu bapa dia, adik-beradik dia terpaksa masuk hospital. Dia tak ada tempat tinggal, jadi ada kawan dia memberi tempat untuk dia tinggal supaya dia dapat turun naik pergi melawat. Dan di sinilah kita dapat tahu bahawa mereka perlukan cash money untuk dia pergi turun naik ke hospital, juga untuk dia perlu untuk Grab semua tu. So that's why I said kita menyantuni mereka, mendengar keluhan mereka melalui PSSS. Jadi dari situlah kita dapat melihat keperluan mereka dari segi ada yang memerlukan cash money. Jadi kalau kita lihat barangan yang orang bagi ni banyak. Kita orang Malaysia ni memang amat pemurah hati, alhamdulillah, kita terima kasih. Jadi kami juga ada juga memberi bantuan keuangan melalui Yayasan Kebajikan Negara, kerana mereka tahu kalau melalui Yayasan Kebajikan Negara kita ada resit, kita ada juga memberi tax relief. Jadi daripada situ ada juga seorang budak umur memberi dia punya tabung RM500. Jadi kita kumpul yang kita terima wang tunai melalui Yayasan Kebajikan Negara ada RM29,533. Tapi pada masa yang sama kita di YKN juga memberi melalui, kalau perlu keuangan kita bagi keuangan pada masa itu, kerana ada yang memerlukannya turun naik untuk menguruskan hal-hal peribadi, dan juga kita membeli barangan yang diperlukan yang tidak ada diberi orang lain, dan ini bergantung kepada keperluan peribadi mereka. Jadi kepelbagaian ini yang perlu kita dengar daripada mereka yang disantuni ini menjadi mangsa di sini. Jadi ini yang kita lakukan, dan dilihat sendiri makanan melimpah, orang bagi ada yang daripada KFC, ada daripada makanan lain semuanya. Jadi sentiasa ada makanan itu, tidak menjadi masalah. Jadi di sini kalau kita lihat di masjid ini, di PPS di masjid ini secara majoritinya memang orang Muslim. Dan difahamkan juga di sebelah Camellia tu ada juga. Camellia tu memang ada juga yang bukan Muslim, kerana mereka itu adalah mereka nak membawa pet. Jadi di situ adalah bercampur lah.
How many councillors are currently here? Counsellors kita ada how many counsellors kita yang ada? Kurang pada 10 hari setiap hari. Every day tidak kurang daripada 10 hari, and they have 3 shifts dalam satu hari. 3 shifts satu Setakat hari. ini bagaimana dengan keputusan kesemua bangsa yang terlibat dalam sesi bantuan kaunseling? Adakah positif ataupun sebaliknya? Dia macam ni, they need somebody to talk to. Tapi kebanyakannya tidaklah masalah yang begitu besar sekali. Jadi sebab itu kita categorize mereka. Sebab ada yang nak keluar daripada sini, they just want to dapat fresh air semua tu. Tapi dia nak kongsikan, melalui perkongsian itu dia cakap mengenai keperluan mereka. Ada juga yang betul-betul yang trauma tu, tapi tak ramai lah, tak Dalam ramai. berapa peratus tu, YB? Maybe peratusan kalau 0.something% je lah, tak ramai. Tak ramai because yang betul-betul teruk tu dah di hospital. Maknanya mereka dah seminggu di sini, mereka masih lagi dalam keadaan baik lah. I think because mereka ada tempat mengadu kan. Jadi dan juga yang diperlukan itu kebanyakannya disantuni. Jadi alhamdulillah lah. Jadi kita memang mendengar lah. That's why walaupun dia benda yang kecil mungkin, tetapi kita santuni juga. So kita memahami keperluan mereka, dan inilah pertama kali lah kita mendengar cerita-cerita yang mana terutama sekali bangsa-bangsa itu bagaimana ianya berlaku. Amat menakutkan. Jadi sebab itu kita simpati itu bukan hanya peringkat rendah. Kita punya level of sympathy or empathy itu amat tinggi sekali, dan kita memang mendengar mereka dan terus memberi apa yang diperlukan. Terutama sekali ada juga nak pergi sekolah kan, walaupun ada rapid bus. Jadi itu pun alhamdulillah, yang rapid KL tu mula-mula dia ada standard time dia kan. Tapi hari ini budak mula-mula bersekolah, ada yang time sekolah dia tak sama. Jadi bila kita jadi di JKM menjadi koordinator untuk bercakap dengan agensi-agensi ini, dan kita meminta mereka cuba adjust time dia pun adjust. Jadi di situ kita dapat melihat malah ada kereta free di apa nama di bukan disewa lah, dibenarkan untuk digunakan, tapi JKM lah yang menjadi koordinator dia lah. Jadi banyak yang kita menjadi koordinator, dan kita, as I said lah, kita berterima kasih kepada semua NGO yang membantu, kerajaan negeri, jabatan di jawatan kuasa masjid, dan semua kementerian-kementerian lain, menteri-menteri yang telah membantu juga. Ya. Dato' Sri, kita tengokkan dah hampir seminggu mereka berada di sini kan. Jadi ramai yang dah mula tak senang duduk kan. Nak duduk dalam kemah pun katanya macam terlalu sempit kan. Sampai 5 orang, 6 orang dalam satu kemah. Jadi adakah cadangan untuk diperluaskan PPS ni, ataupun cadangan untuk menambah kemah untuk satu family? Dia macam ni lah, because you luaskan PPS pun dia tinggal kat PPS juga. They don't want to stay in PPS anymore. Kalau dia ikut lah, dia bukan nak tinggal ke PPS anymore, tapi itu urusan agensi yang lain untuk mengurus mereka dari segi perumahan, tempat tinggal, dari segi insurans, semua bukan dalam urusan kita. Cuba kita memberi ruang untuk mereka berurusan di sini. Semuanya berada di sini. Jadi tempat tinggal itu ya bukan memang dia tak nak tinggal lagi ke situ. But then somebody has to do the job lah. Bantu. Okay, last question ya. Is there any single parent family that has been identified, and is there any special aid for the students? Actually, we're giving everybody the same whatever needs that they have, their request kita bagi. Even the kids, especially yang ada OKU tu, itu special lagi. Kita bagi juga, bantu mereka. So semuanya disantuni secara peribadi ya. Sri, untuk suri rumah pun ada bantuan apa-apa ke yang buat saja bukan ada rumah, mungkin peralatan niaga pun setakat ini yang berniaga semua tu belum lagi lah. Itu pun mungkin kalau ada pun nanti kita akan koordinasikan. It's not under our kementerian, tapi as I said, JKM adalah menjadi agensi yang mengkoordinasikan ini bersama semua agensi dan kementerian yang lain. Tapi pada masa ini apa yang diperlukan mereka nak pergi kerja, they need to be uruskan semua itu, they need to uruskan dia punya financial account, dia punya masalah dari segi keperluan keuangan semua itu. Jadi itu yang kita bantu terutama sekali untuk membantu mereka mendapatkan kenderaan untuk mereka drive sendiri. Ada Aeon
yang memberi pinjaman untuk kereta, bukan pinjaman kewangan, menggunakan kereta mereka. So it's all FOC. Malah ada RM100 voucher untuk petrol. So you see, Malaysia, yalah, Malaysia memang pemurah lah. Orang Malaysia tahniah lah. Saya cakap terima kasih banyak-banyak. Okay, sekian. Thank you.